Dia ikut apa? Tak ada benda lain. Quran. Dia ikut apa? Tak ada benda lain selain daripada Quran. Lepas tu kita nak ikut sana sini pun jadi gapo? Jadi apa juga. Itu maknanya kita lupa hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya. Dan boleh jadi sampai ke peringkat laisa minna tu bukan dari kalangan kita tu, tidak Islam. Mana kalau menganggap Quran ni tak padan. Undang-undang kalau nak buat kena undang-undang orang kafir, hak kafir buat. Tidak berpada dengan Quran. Hak nu kena ambil hak ni sikit-sikit ambil hak mana perlu. Hak mana kita berasa molek, kita berasa sesuai. Hak tidak berasa sesuai kita tak sepakat. Bahkan kita tuduh, kita kata macam-macam pula. Tak majulah, mundurlah, balik ke zaman, untalah, macam-macam kita kata. Kalau lagu tu laisa minna tu maknanya laisa min ahli millatina, bukan orang Islam. Kena mengucap semula tu kalau lagu tu. Rosak dah tu akidah. Tak boleh. Dia kena pada dengan Quran. Cukup dah. Hak tu cukup dah. Cuma dari segi teknikal tu boleh lah. Hak semasa, tumpai pengalaman orang dari segi tu. Hak sebenarnya situ. Tak boleh pergi dah. Itu makna berpada dengan Al-Quran. Seterusnya cerita Ubaidullah bin Abi Yazid. Dia kata Abu Lubabah lalu depan kami. Kami pun tu pergi ikut dia, masuk jumpa dengan dia. Kami dapati dia ni, rumah dia nya buruk. Baju dia pun, pakaian dia pun, nampak rupa dia pun, nampak teruk lah. Tidak kemah, pakai baju saik kita kata, air wanginya semerbak, tidak lah gitu. Bergaya tak ada. Nampak pakaian dia tu pelusuh gitu je. Lepas tu dalam banyak-banyak dia duk cerita tu, dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari kalangan kita orang yang tidak berasa cukup dengan Al-Quran. Man lam yataghanna bil Quran, orang yang tidak berlagu membaca Al-Quran. Makna berlagu tu sepatutnya tak adilah, seperti kita sebut tadi. Ataupun tidak berasa cukup dengan Al-Quran. Di sini boleh dipakai dua makna tadi. Kedua-dua makna tu boleh. Maknanya dia sebut Quran ni kena baca dengan baik, mengikut kaedahnya. Satu lagi, orang yang mengamalkan Quran, orang yang berasa cukup dengan Al-Quran, dia tidak berasa hina diri. Walaupun rumah dia kecil, rumah dia buruk, pakaian dia buruk, tapi jiwa dia besar. Mana kaya, orang yang tidak berasa kaya dengan ada Al-Quran. Ada Al-Quran tapi tidak berasa sesak macam. Maksud dia di sini orang yang berasa cukup dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah cukup kepada dia untuk menjadikan dia tu kaya jiwa. Kaya jiwa maksud di sini. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hak lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghina an-nafs." Bukan kaya tu disebabkan banyaknya harta benda, tetapi kaya sejati ialah kaya jiwa. Jadi Abu Lubabah menggambarkan hak Nabi royak itulah. Maknanya dia hidup gini, tidak kata dia kecewa, tidak kata dia susah hati, tidak kata dia ni berasa ketinggalan. Tak. Sahabat-sahabat dulu lagu tu. Bahkan jiwa dia tu cukup besar, kuat. Sehingga orang kafir lemah menghadapi orang Islam. Tapi dia tu secara peribadinya lagu tu yang hidup. Selekeh, orang kata selekeh nampak. Tidak ada nampak hebat. Nampak tak ada. Tapi tak apalah. Kalau orang biasa ni boleh jadi dia bergantung kepada keadaan, dia merasa hina diri dengan sebab benda-benda tadi. Sebab apa? Sebab dia tidak kaya dengan Quran. Tapi kalau orang ada Quran, dia tidak ada jiwa lagu tu. Tak ada duduk jadi rendah diri kerana benda-benda luar saat ni, benda-benda sampingan, benda-benda kecil, benda-benda dunia. Tak ada lagu tu. Tengok sahabat ni. Jadi kedua-dua makna tu boleh pakai. Perawi ni kata, saya tanya Ibnu Abi Mulaikah, lagu mana kalau seorang tu suara dia tak sedap, awak sedap pun tak sedap juga. Dia kata cubalah setakat mana hak boleh. Comel suara dia tu macam molek, setakat mana hak boleh. Itu hak naknya. Bukan maksud nak suruh jadi spesial basi lah kau. Payah hak tu tak boleh.
kurnia tu hak lagu tu. Seramai-ramai orang, berapa orang yang boleh lagu tu nya. Asalkan dia cuba buat dengan sebaik mungkin. Lepas tu riwayat asal lagi ni, dia nak ayatnya hak dalam hadis-hadis tersebut sebelum pada ni, malam yataghanna tu dengan makna yastaghni. Hak ni banyak kan ulama hadis dia tarjihkan makna ni lah, seperti Waqi', Ibnu Uyainah, Abu Daud pun dia mari hak ni, dia nak ayat dia setuju hak tu lah, bukan makna belagu. Maknanya orang yang berasa cukup dengan Quran barulah ada arti dalam kehidupan ni. Kalau belagu saja tapi jiwa teruk, duk berasa sesak macam tak ada makna juga. Hak ni Quran ada sudah cukup, hidup dia tak ada using apa-apa. Itulah makna yang dipilih oleh ulama-ulama hadis. Walaupun ulama tajwid dia kata ya tangan dengan makna belagu, tidak salah sebenarnya, boleh juga hak tu. Dan makna asal ya tangan tu makna gitulah, makna belagu. Tapi belagu situ bukanlah makna belagu tu ikut sera. Belagu tu maksudnya mengikut tajwid. Bahkan di sini kalau kita tengok muka surat dalam syarah ni 313. Yataghanna bil Quran. Azhari berkata, kita pakai yataghanna bal lam yataghanna bil Quran dengan makna istighna itu silap, kata dia, dari segi bahasa. Dia ahli bahasa, Azhari. Dia kata silap sebab taghanna yataghanna makna belagu, bukan taghanna yataghanna itu dengan makna istighna, makna berasa cukup, berasa kaya, berasa pandai. Dah intaha, habis. Tetapi silap dia. Azhari saat ni, ahli lughah saat ni, dia kata lagu tu silap sebab dari segi bahasa tidak. Yataghanna itu tidak dengan makna yastaghni, itu silap. Sebab apa? Dalam An-Nihayah, An-Nihayah ni kamus hadis yang terkenal daripada dulu, orang guna hak itulah, karangan Ibnul Athir, kamus hadis An-Nihayah. Dia kata rajulun rabataha taghanniyan ay istighna'an biha an talabin an talab minan nas, wa man lam yataghanna bil Quran ay man lam yastaghni bihi an ghairihi, wa fil qamus taghannaitu istaghnaitu. Mana dia? Tu. Dia main bahasa lah, sama-sama lawan bahasa. Dalam kitab Nihayah, hak tu memanglah ahli bahasa lah, boleh buat kaum hadis ni, bukan bermain. Dia kata rajulun rabataha taghanniyan, ketika dia bahas tu, iaitu seseorang yang menambat kuda dia taghanniyan, dengan maksud taghanni bukan makna belagu situ, dengan maksud supaya dia tidak memerlukan kepada orang lain, tak perlu tupai orang. Dia boleh ada kuda dia sendiri, ada kereta sendiri, tak payah tupai orang. Maknanya gitu. Kata dia taghanniyan di sini istighna'an biha. Taghanni di sini dengan makna istighna. Jadi kalau orang kata taghanni itu tak boleh dengan makna istighna, hak tu silap. Dia kata orang taghanni dengan makna istighna tu silap, dia tu yang silapnya. Sebab apa? Dalam hadis ni tengok Ibnul Athir bui makna taghanniyan itu istighna'an biha, dengan maksud dia tidak perlu minta dengan orang lain bila dia ada kenderaan sendiri. Wa man lam yataghanna bil Quran, ketika dia sebut ni, dia kata man lam yastaghni bihi an ghairihi, itu makna dia. Lepas tu dalam kamus ni kok terkenal dalam bahasa Melayu ni, asalnya kamus, nama satu kitab dulu pengarang kamus, kitab dia tu dia buat kamus. Lepas tu Tajul Arus syarah kepada kamus tu lah, besar 10 jilid. Besar kamus bahasa Arab yang besar tu. Dalam tu ada sebut taghanaitu istaghnaitu, makna dia. Makna taghanaitu istaghnaitu sama makna dia. Bagaimana kita kata salah? Ni ulama tu kata ya taghanna bi yastaghni bihi. Mana hak tu hak betul. Sebab itulah ulama hadis pakai hak tu. Dan itu tidak salah dari segi bahasa, bahkan lebih sesuai. Lebih sesuai. Nampaknya sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.